Bertahun-tahun dahulu, ketika saya awal 20n, ada seorang lelaki dalam kumpulan rakan-rakan saya yang lebih luas. Saya tidak begitu mengenalnya. Tetapi dia adalah kawan kepada kawan kepada kawan, dan kami kadang-kadang bertemu di majlis sosial yang sama. Dia baru sahaja mula berpacaran dengan gadis ini. Dia mungkin beberapa tahun lebih muda daripada kami. Mungkin sekitar 18-19 tahun. Mereka berada di awal hubungan mereka, jadi saya tidak tahu sama ada mereka eksklusif antara satu sama lain. Tetapi orang tahu mereka sedang berpacaran. Beberapa daripada mereka keluar pada suatu malam. Saya tidak keluar tetapi saya mendengar tentang apa yang berlaku kemudian. Rakan saya ini menjadi sangat mabuk. Gadis yang sedang dia temui membantunya pulang ke rumahnya. Ayahnya masih berjaga dan mendengar mereka cuba masuk ke dalam rumah. Ini adalah kali pertama gadis itu bertemu dengan ayahnya. Ayah itu membantu anaknya ke biliknya dan kemudian menjemput gadis itu masuk untuk berbual dan mengenalnya sedikit. Gadis itu akhirnya bersetubuh dengan ayahnya malam itu. Untuk lebih banyak pengakuan kecurangan sebenar dan kisah-kisah penipuan, langgan saluran ini dan klik pada loceng pemberitahuan untuk mendapatkan kemas kini tentang muat naik baharu.